polis pun tak boleh, orang kata, nak berunding. Betul. Pihak berkuasa nak berunding dengan Along. Kau gila ke apa? Sebab saya pernah bertanya kan, cik, kalau Along yang datang pejabat saya ni, kenapa saya tak boleh tangkap dia? Polis cakap apa? Kita terpaksa buat kerja polis, berunding, lepaskan mereka daripada cengkaman. Paling best sekali dengan Tuan Encik, kita bayar ikut kiraan saya, bukan bayar ikut apa yang Along minta. Tapi ada juga yang di luar sana bodoh. Ada je setiap hari orang kena tipu. Orang-orang yang bekerja hebat-hebat ni, mereka pun kena tipu. Sebab apa? Macam mana kita nak tahu bezanya pinjaman yang sah ataupun tidak sah? Mereka tak tahu. Sebenarnya senang sahaja. Kita nak masuk bulan Ramadan ni tau. Kita bangsa Melayu ni kadang sedih juga melihat nak pakai duit kena buat bayaran. Kita nak buat pinjaman, mereka minta kita duit macam tu, kita terus stop. Along ni kebas sangat ke dari segi diorang? Susah sangat nak ditangkap. Mana ada Along kebas? Siapa cakap? Tenang je nak tangkap Along ni. Tapi kenapa sampai sekarang Along ni masih buat ugutan yang sangat melampau?